beli brand apa, insyaAllah bawah plane saya akan keluar tak lama lagi. Ini adalah brand daripada Mekah saya beli. Saya memang suka dia punya material. Nanti saya keluarkan yang saya punya. Jangan lupa beli Okey, umur 50 tahun mana sesuai untuk pakai? Inilah True Magic Max. Kan saya kata 35 tahun ke atas. Okey, untuk apa? Untuk anti-aging. Macam saya sesuai. Memang saya pakai ini pun. Kemana-mana inilah yang saya bawa. Okey, set True Magic Max ni. Apa yang ada adalah pencuci muka. Kita ada juga, kalau nak lengkap macam mana saya pakai, saya boleh share dengan anda. Caranya adalah, saya kena alih sekejap Cara yang saya rutin saya pakai ialah, saya akan pakai pencuci muka dulu. Lepas cuci muka, dan saya akan pakai, ini dia, Vital Treatment Essence ni. Vital Treatment Essence ni sangat bagus. Sebab apa? Dia juga membantu melembabkan wajah, mencerahkan wajah. Sebab apa? Kita ada astaxanthin dan juga niacinamide. Semua orang dah bijaksana dah. Wanita-wanita sekarang dah banyak tahu tentang ilmu penjagaan wajah kan. So boleh tahu je ada astaxanthin, ada niacinamide, memang dia akan bantu melembabkan kulit wajah. Masa yang sama dia mencerahkan juga. And then dia ada kebaikan 100 kali vitamin C. Okay, 100 times vitamin C. Dia juga boleh membantu mengencangkan kulit anda. Bagi muka anda tu boing supaya inilah yang katakan mengurangkan tanda-tanda penuaan juga. So kalau kita doublekan kita punya kebaikan produk yang kita pakai tu, bolehlah melambatkan proses penuaan juga. Thank you, NFZ muncul. Saya pun tengok dia semakin kurus sebab dia ambil gambar dekat dalam lift. Sekejap tadi. Okay. Ini juga boleh bantu untuk mengurangkan dark spot di wajah anda. Apa saja yang saya rasa ada kebaikan niacinamide, astaxanthin ataupun high vitamin C, dia boleh memudarkan tanda-tanda pigmentasi ataupun bekas-bekas jerawat anda yang anda picit lah dan sebagainya. Okey, kemudian saya akan pakai step yang ketiga adalah serum. Serum ni wajib ada. Saya kalau tak ada serum ni susah sikit lah. Rasa tak lengkap je saya punya rutin kecantikan. So serum ni sangat bagus. Juga mengandungi astaxanthin, niacinamide dan juga copper tripeptide 1 dan menggunakan teknologi ataupun inovasi Matte XS Bright daripada Korea. Okay, serum. Sekarang ni serum dah jadi sesuatu yang wajib dipakai oleh semua. Yang jimat pakai True Magic. Betul, Queen Sofiha dia kata jimat sangat kalau pakai True Magic. Sebab apa? Sebab memang boleh lama dia punya tahan produk dia. Pakai sikit pun wajah kita dah nampak hasil dia. So memang baguslah. Gatal pula matanya. Okay. Dan seterusnya baru saya pakai cream True Magic. Bau dia pun memang wangi. Bukan wangi, menyegarkan. Menyegarkan sangat, okay. Sebab kita ada bauan aromaterapi dalam dia. Okay, ini dia. Ini adalah set yang saya amalkan. Tinggal lagi nak lebih lagi jaga, bohonglah kalau tak ada tambahan-tambahan. Sebab itu kita hasilkan kita punya bioceramide hyaluronic acid ni, sebab sekarang ni ramai orang ada masalah kulit yang sensitif, ataupun kulit dia dah start tak boleh tahan matahari pedih dan sebagainya. Anda boleh pakai ini. Ini memang saya pakai setiap malam. Kita jadikan dia macam sleeping mask. Pakai tebal-tebal sikit. Lepas pakai moisturizer, letak aje ni. Malam aje, okey? Siang jangan pakai. Siang nanti muka dah macam mana orang tengok dah lah penuh dengan moisturizer dengan ini memang dia dalam bentuk
gel tapi water base. Best sangat pakai dia, sejuk wajah anda. Apa tu? Rose hip kita dah tak keluar dah, minta maaf. Tapi rose hip tu pun salah satu yang saya paling suka. Nasib baiklah muka saya ni boleh pakai yang produk-produk saya. Sebab saya test kan. Okey, elok pakai malam untuk membaik pulihkan kulit anda. Betul Rozain, betul. Ini tambahan yang sangat bagus untuk kulit anda untuk menguatkan skin barrier. Skin barrier ni adalah untuk ketahanan kulit wajah anda. Okey, sebab kita makin berusia, hormon kita makin bertukar, kadang kulit kita jadi dah nipis sensitif. Dan masa yang sama juga dia boleh reduce jerawat, reduce acne di wajah anda. Okey? Okey, jadi inilah lengkapnya cara penjagaan kulit wajah saya yang ini. Sekejap kalau dah pakai sunscreen tak payah pakai day cream. Tak faham sekejap saya tengok. Okey, mana? Sunscreen memang best. Okey, alhamdulillah. Dan follow. Thank you. Jangan lupa share. Siapa-siapa yang belum cuba, cepat beli sunscreen. Best sangat. Okey. Okey, mana dia? Saya nak baca soalan ni. Kalau dah lah, Junior you all punya message. Kalau dah pakai sunscreen, tak payah pakai day cream ke? Baru first time nak pakai sunscreen. Nisa. Kalau dah pakai okey, mesti kena pakai lah day cream. Contoh macam moisturizer. Maksudnya moisturizer ke? Kan, moisturizer ni penting. Lepas kita pakai serum, pakai moisturizer, bagi dia kering dulu. Moisturizer tu masuk elok dalam muka. Pakailah ini. Baru pakai sunscreen. Okey? Sunscreen ni sekarang dah jadi produk yang ataupun penjagaan yang paling penting untuk semua orang. Bukan wanita je, lelaki pun boleh pakai ya. Sunscreen ni penting. Sebab apa? Cuaca kita sekarang dah tak menentu, panas sangat. Kan? Sampai terasa bahang dia dan kita masih lagi dalam cuaca panas. Cuma petang-petang kita hujan pula kan. So, panas ke hujan ke, yang penting memang kena pakai sunscreen sekarang. Oh, suaminya orang Lepih. Hai. Orang Lepih kat mana tu? Okay, sunscreen dia. Nak saya tunjuk sunscreen saya. Kita punya sunscreen tak ada white cast. Okay, sunscreen kita tidak ada white cast ya. Ni dia. Bau dia pun best. Bau dia apa ya kita panggil? Butterscotch. Butterscotch. Rasa macam nak makan. Waktu malam sunscreen boleh pakai tak? Boleh. Tak ada masalah. Sunscreen ni tak semestinya siang je, malam. Macam saya ni kan kena lighting ni kan. Itu pun ada juga dia punya dia boleh merosakkan kulit juga. Saya lagilah atas pentas, Masya Allah. Atas pentas lagilah saya punya lighting terlalu kuat. Atas pentas tu dia punya rasa bahang dia lagilah. So memang wajib kita pakai sunscreen. Okey, nampak? Blue rays, anda tengok laptop, tengok TV, tengok screen. Boleh sana. Boleh. Tengok screen dan sebagainya, memang ia akan bagi efek juga pada bukan saja mata, muka, kulit. Okey, nampak? Ini saya pakai, yang ini tak pakai. Okey, nampak kan dia tone up kan anda punya warna kulit secara semula jadi ya. Instant lah. Kita tak ada white cast. Okey, kita adalah hybrid. Okey, kita hybrid ya. Kita punya sunscreennya hybrid. Bau pun sedap. Bau dia bukan bau masak lemak cili padi, tapi bau butterscotch. Okey, nampak? Ni tinted sunscreen ke? Dia kata. Tidak. Okey, nampak? Bini saya dah pakai sunscreen kat tangan saya, yang ini tak pakai. So, dia akan tone upkan kulit anda, bergantung berapa banyaklah anda pakai. Kan?
You can do it. Terima kasih. Penyanyi nombor 1 Alif Syukri. Gitu. Yeay, Alif Syukri masuk saya punya live pula. Terima kasih. Tapi kan saya tak boleh buat live macam Datuk Alif Syukri lama-lama. Saya ni pun sekejap-sekejap je sebab dah rindu sangat dengan follower saya. Thank you, Datuk. Saya amazed lah Datuk Alif Syukri. Orang yang kuat bekerja. Nak tahu macam mana. Wow, saya dapat harimau lah. Layan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, excited je. Excited sangat Siti Nurhaliza ni. Terima kasih lah Datuk bagi saya layan. Datuk ni susah je bagi saya layan. Bagilah saya durian. Hari tu Datuk dah bagi dah saya durian. Terima kasih Datuk. Okey, nampak? Ini dah pakai sunscreen, ni tak pakai. Okey, nampak kan beza dia? Penyanyi nombor 1 dah masuk. Dah betul. Penyanyi nombor 1 dah masuk. Nervous adik. Okey, nervous adik. Walaupun saya kakak. Yang nombor 1 dan nombor 2 bergabung meletup ke babur. Okey. Terima kasih Datuk. Terima kasih banyak. Okey. Jadi you all, ni sunscreen kita comel, boleh masuk dalam handbag. Kalau perempuan, pada lelaki bolehlah masuk. Boleh masuk juga dalam bag you all, backpack dan sebagainya kan. So nak pakai, boleh pakai bila-bila masa. Agak-agak dah ambil air semayang, dah cuci muka, tambah balik pun boleh. Bawa je ke mana-mana. Okay? Alah, kita buka dulu COD dah tu. Tapi diorang main-mainkan perasaan kita kan. Nanti orang tu dah hantar lah, bukan saya tak order. Maafkan kami jawabnya. Sebab tu kita buka COD dah tu. Okay. Cepat-cepat. Siapa dekat sini jangan nganga. Bentar-bentar Datuk Alif Syukri masuk live saya, nganga terus jam semua. Cepat-cepat tekan beg kuning tu. Tekan beg kuning kat bawah ni. Tengok apa yang anda nak beli hari ni. Okay. Sebab apa kita ada. Kenapa grab telefon saya? Saya ada order apa ya? Cek ya. Okay. Hello. Ya. Apa dia? Tak dengar lah dia cakap apa. Ya. Intan, jawab Intan. Saya tak dengar. Dia macam tertutup mulut dia. Ya. Okay. Dah ya? Nak apa? Exfoliant pad. Exfoliant pad kita. Okay, the magic serum ni bagus sangat. Sebab apa? Sebab dia ada calming effect. Okay, lepas tu baru pakai moisturizer. And then pakai ni. Pakai biar tidurlah sampai esok. Barulah anda boleh pakai balik semula rutin penjagaan macam biasa. Dah boleh pakai Vita Treatment Essence dan sebagainya. Okay? Pahero. Cuba komen kat bawah tu paher. Timun goreng. Okay. Betul. Love. 8 kali seramai sebelum tidur. Memang kena pakai ya. Esok pagi bangun anda tengok muka anda. Dia lah rasa bersih sangat muka. Rasa segar. Rasa muda. Gitu. Sebab dia jadi muka macam cukup tidur, air pun cukup, lembab pun cukup, semua bangun muka macam cantik lah, fresh. Hari-hari pakai ke? Okay, exfoliate ni jangan pakai hari-hari. Sebab kita tak boleh lah. Hai timun goreng. Tak payahlah kita nak exfoliate muka hari-hari ni, nipis lah kulit muka kita. Okay, exfoliate pad ni anda boleh pakai seminggu 2 kali Seminggu 2 kali. So dia akan jimat lah. Seminggu 2 kali. Okay. Yang 30 keping tu maknanya seminggu 2 kali anda kira lah sendiri berapa lama dia boleh tahan.
Bertahan. Okey. Jangan lupa beli sekarang dekat beg kuning saya. Cepat purchase sekarang. Dia dah ada ke? Okey. Alright. Dan seterusnya, bagi anda, seronok cerita betul. Saya dah lama tak live ni, rindu kan? Popek. Okay, thank you. Siapa yang beli hari ni, terima kasih sebab anda akan dapat berapa persen? 15% off untuk skincare yang anda beli hari ni. Okay, masa saya live. Okay, kemudian ada satu lagi skincare yang saya nak share dengan anda, iaitu ni dia. Crystal Crown. Crystal Crown tu hotel. Crystal Snow. Tok T, laki okey tak kalau pakai? Boleh. Timun goreng boleh pakai, tak ada masalah. Crystal Snow, Masya Allah. Crystal Crown. Crystal Snow ni Crystal Snow ni sangat bagus. Okey, sebab apa? Formula kita, alamak, mata tiba-tiba. Okey, Crystal Snow ni memang untuk anda yang nak kulit lebih cerah. Ini adalah formula yang kita buat memang untuk kulit lebih cerah dan kulit glass skin, macam K-pop kan? Okey, untuk K-pop, peminat-peminat kulit macam K-pop, ini dia, Crystal Snow nama dia. Nama pun dah seperti salju. Okey, Crystal Snow ni tak banyak sangat tahu produk dia, tapi macam saya kata, produk-produk tambahan ni memang kita boleh pakai je dengan The Magic, boleh pakai juga dengan Crystal Snow. Sama je cara dia. Pencuci muka ni, apa dia? Vital Treatment Essence. Okey, lepas tu nak pakai serum The Magic boleh, tak nak pakai pun tak apa, tapi anda akan pakai moisturizer dia. And then last pakai ni. Satu je kehebatan Crystal Snow kita ada serum yang ini pula. Ini bukan mengantuk macam mata ada bulu mata masuk. Tercucuk mata beta. Okey. Ni Crystal Snow dark spot correcting serum. Ini special lah. Dia memang dalam set Crystal Snow ni. Tapi kalau nak beli dia saja pun boleh. Tekan je beg kuning. Ini untuk khusus untuk mengurangkan dark spot correcting. Nama pun dark spot correcting, mengurangkan tanda-tanda gelap di wajah anda. Okey, cara pakai anda boleh campurkan dia dengan moisturizer. Teteskan je dekat moisturizer, titiskan 1 ke 2 titis dan ratakan dan sapulah seluruh wajah atau tempat-tempat tertentu yang anda nak kasih cerahkan sikit. Okey, Tahir. Oh Allah. Nak tengok isteri cantik macam Tok T, tapi tak ada kemampuan, tak baik cakap macam tu. Bagi isteri, kata kalau suami, dia membelanjakan untuk isteri tersayang, yelah ikut kemampuan lah kan, memanglah betul kena ikut kemampuan. Tapi insya-Allah kalau kita macam apa yang kata, sedekah yang terbaik tu untuk isteri, barulah orang kata rezeki suami tu bertambah-tambah. Jangan dok kira sangat lah kalau nak bagi isteri tu cantik, isteri tu apa orang kata dapat kulit yang baik, yang elok kan. Jadi tak apa, belanja sikit isteri, tak ada benda lah, rezeki lagi murah orang kata. Betul tu. Siapa tu setuju dengan saya? Farah Oils Legacy dia cakap betul. Tengoklah kalau laki-laki suami-suami yang murah rezeki, tengok apa dia buat tu. Selain dia bersedekah, dia bantu family, bantu mak ayah dia kan. Dia jaga isteri dia baik-baik. Kalau dia jaga isteri dia baik, Allah limpahkan lagi rezeki buat dia. Tak percaya buatlah. Gitu.
Jangan takut miskin kalau bagi duit kat isteri. Benar, setuju. Okay. Semua cakap, wanita-wanita semua kat sini tulis balik. Mimi pun cakap, suami yang tak dekut dengan isteri dan mak memang rezeki dia lagi murah. Betul lah, dalam agama pun ada cakap. Betul Mimi Sofia. Betul sangat. Ya. Yeah. Rezeki susah masuk kalau suka jaga isteri orang lain. Itu bukan saja rezeki susah masuk. Dia benda lain pun tumpang masuk juga. Bahaya ya. Jangan cari masalah. Okay, macam mana semua ada tak yang dah membeli? Siapa dah down payment boleh cakap kat saya kat sini, tulis kat bawah. Saya dah beli Tok T. Sharing is caring, kata NFZ. Kita tengok kalau dia sharing, isteri masuk hantu. Okay, Vitamin Treatment Essence fungsinya macam moisturizer ke? Dia boleh bagi efek sebegitu. Memang dia akan melembapkan kulit anda, mencerahkan kulit anda dan juga dia akan buat kulit lagi cekang. Muka kulit kusam kering mana sesuai Tok T, boleh cuba The Magic Max punya set ni. Okay, yang di hadapan saya ni, The Magic Max punya set. InsyaAllah. Shallows, dia nak exam. All the best, Shallow. Saya tahu anda boleh lakukan. Okay, dah buat latihan dan sebagainya kan. Uji kaji dan sebagainya. InsyaAllah boleh buat. Tadi saya dah share dah exploit apa ni? AI. AI pun masuk juga ke? Saya lawa-lawa nak pergi mana? Tadi ada kerja. So ni singgah office ada kerja lagi. Sambil-sambil tu saya kata saya nak live lah. Itu yang rindu kat you all. Saya masuklah live. Saya pakai dua-dua set skincare tukar-tukar. Pun boleh juga. Sama juga. Saya pun kalau The Magic ni dah habis, kan, apa yang ada kat stok saya, kalau The Magic ni dah habis, saya akan pakai je stok Crystal Snow ni. Tak ada masalah. So far Alhamdulillah. Kulit saya kombinasi ya. Saya kulit yang boleh kata kombinasi tu dekat T-zone ni dia oil sikit. Yang belah-belah bawah ni kadang-kadang dia jadi kering. So memang so far produk saya ni memang saya buat sangat sesuai dengan kulit saya. Dan saya tahu ramai juga wanita kat luar sana mempunyai kulit yang sama sebab dia sesuai untuk cuaca kita kat Malaysia ni. Lagu Fatah Mira, apa tu? Ada ke? Nantilah saya belajar lagu-lagu terbaru. Okay, you all semua dah beli ke belum? Kalau dah done purchase, terima kasih pada yang dah membeli. Ada buying tu. Alhamdulillah, terima kasih. Sini ada loceng. Seronok saya tekan loceng. Terima kasih. Essence yang botol putih tu selalu sold out kat Brunei lah Tok T. Ini, kat Brunei ada? Ini memang sebenarnya siapa dah pakai, dia tahu sebab apa dia orang akan suka. Dan dia akan beli saya punya Vitamin Treatment Essence. Dia macam miracle water lah. Siapa tahu dah biasa pakai miracle water. Kita ada miracle water kita. Ya. Kita ada miracle water kita dan harga dia sangat berbaloi-baloi lebih murah daripada yang miracle water mahal tu. Okay, saya dah guna serum Tok T, tak tipu, memang kulit makin lembab. Kita pin Abuja Spine punya review. Assalamualaikum Datuk Sri Reza, umur berapa? Muhammad Nijam bin Othman. Saya umur 17 tahun. Kalau anda percayalah. 17 tahun, kalau tolak 17 tahun yang lalu. Tak adalah. Saya 46 tahun. Masya Allah, Alhamdulillah, Tabarakallah. Set combo ada tak? Ada. Pergi tengok dekat beg kuning. Memang ada set combo. Memang pinkan set combo. Kita pinkan set combo sebab apa? Memang you all akan apa orang kata? Jimat banyak kalau beli set combo ni. Cantik ya tudung ni. Alhamdulillah. Betul, saya suka sangat tudung ni. Dia lah sejuk. Dia
Dia besar tau dia punya bidang dia ni. Lepas tu dia tak kembang. Nipis, elok je. Nampak? Okay, nanti saya keluarkan saya punya. Yang serum pun saya suka pakai. The Magic Moisturizer tu memang the bomb. Okay, Alisandra A116. Kita pin dia punya review dia. Sebab dia dah pakai. Terima kasih bagi yang belum lagi cuba. Anda boleh cuba mulai hari ini. Beli sekarang sebab kita tengah bagi Kak Ja. Kak Ja apa? Tengah pantang kat kampung ke? Oh Allah, anak dia comel dak. Oh, terima kasih Kak Ja. Baby boy macam apa dah. Cabi-cabi, comel, molek. Okay. Ni bibir saya ni sebenarnya dah apa? Dah habis dah warna dia. So saya nak top up sekejap. Saya punya lip balm aja. Kita tak pakai lipstick, kita pakai lip balm je. Lip balm favourite saya ni Glazy ya. Nama dia Glazy. Okey, cara dia tekan je. Toner pad Simplicity Best, rugi tak beli. Bukan toner pad, kita exfoliant pad. Kan Lee, ni exfoliant pad. Nampak tak? Ini lip balm je you all. Lip balm, Glazy, nama dia, kod dia adalah Pina Colada. Nenas, okay? Pina Colada tu ialah nenas. Okay, jom dah pergi meeting ke? Saya ni dah kira dah lebih waktu dah 1 jam. Tadi kata 3, pukul 3 dah 3:30 pula dah. Dah capai ke pinggan 24? Allah, belum lagi. Sikit lagi. Dugaan. Pergi makan banyak. Okey. Sikit lagi kena bekerja keras lagi. Tapi insyaAllah saya dah start saya punya latihan tarian. Masa tu saya akan kecil lagi. Afwa nak susu? Mana Afwa Afwa ada kat sini tau. Ada kat office saya. Alhamdulillah, Lina. Alhamdulillah. Okey, saya boleh share jugalah apa yang bantu saya selain daripada exercise, selain daripada cut portion. Portion makan tu kena cut lah. Okey, salah satunya yang memudahkan lagi saya adalah Grain Me Up. Kat sini tak ada pula Grain Me Up. Dia ada kat bilik sebelah. Okey, Grain Me Up memang banyak bantu saya untuk memudahkan proses. Okey. Dah start ada tunggu. Okay. Kalau multi-grain Me Up, betul. Grain Me Up ni memang best gila. Sebab apa dia bagi saya kenyang yang lama. Kenyang, Afwa ada? Mani jap. Saya rasa kenyang lama, jadi saya boleh replacekan makan tengah hari ataupun dia boleh bagi kita kenyang lama. So kita tak adalah rasa nak makan macam-macam. Okay. Berapa saya dah hilang. Okay. Kalau nak ikutkan asal sebelum saya betul-betul turun, berat saya 80. Okay. Sekarang dah 62, 63, tak turun lagi sampai 61, 60. 15 kan? Banyak kan? Belum lagi, tak capai lagi 60 tu. Sikit lagi. Berat saya 164. Jealous? Boleh, anda boleh. Kalau saya boleh, anda juga boleh. Grain Me Up, tolong Grain Me Up berapa kali? Sekejap. Dia kat situ ke? Dengan siapa? Dengan Azam. Alah. Berapa kali makan? Saya 2 lah. 2. Kalau hari-hari biasa, kalau puasa, saya memang ambil untuk sahur je. Sahur, lagi satu, saya kan ada gastrik, senang angin kan. Jadi saya makan Grain Me Up, saya tak ada gastrik. Itu yang paling penting. Saya rasa tak ada reflux, tak ada angin, gastrik. So ini yang buatkan saya happy sangat dengan Grain Me Up. Rasa dia pun okey. Ya, sedap. Ada rasa macam kopi-kopi sikit sebab dia ada beras perang kan.
Skin jeragat boleh. Cleanser sesuai tak skin jeragat? Boleh. Anda boleh pakai Crystal Snow? Boleh. Sebab dia memang brightening kan. Ini dia. Ni. Siapa nak start? Macam saya boleh start Grain Me Up. Okay, dia adalah meal lelaki kan. Meal makanan gantian. Meal replacement. Dia tak pekat macam Nestum. Tidak, jangan risau. Dia tidak pekat macam Nestum. Dia ada 18 biji rain. Multi-grain chocolate drink dengan koko, dengan honey dan juga barley. Ada kalsium dan juga prebiotik inulin untuk jaga usus anda. Sebab tu kalau siapa-siapa gastrik boleh ambil ni. Tak sempat nak makan kan, makan tak tentu, bancuh-bancuh dia. Lagi bagus pakai shaker. Cuk, lagi cepat dia sebati, minum. Itu kenyang lama. Okey, cepat-cepat beli sekarang dekat Dampit Kuning saya. Ini best. Dalam ni ada apa ni? 10 dah. Ada 10 sachet. Okey, ada 10 bancuh dengan air suam. Jangan panas sangat. Kalau panas sangat nanti dia punya multigrain tu dia betul-betul hancur. Sebab tu saya buat air suam. Dah beli dah itu. Bagus, amalkanlah. Janganlah beli buat apa? Buat harta karun je. Kenalah makan. Barulah dapat hasil. Okay. Wow, Dina. Tok T kita dah order Grain Me Up. Dah restock kedua ni. So good. Beli semua. So good. Betul. Ramai dah try. Especially orang yang ada gastrik. Dia nak jaga makan dia, nak jaga usus dia, memang kena ni. Kita memang minum tiap pagi KET, Alhamdulillah. Saya suka. Bagus. Kalau anda semua yang mana yang pagi-pagi tu memang busy lah kehidupan anda, Wawa terus minum Grain Me Up. Okay. Dah beli, memang rasa kenyang seharian, sedap. Thank you Linda Has, thank you kan. Sebab saya tak boleh sebut tentang nanti dia TikTok ni bagi valuation. Tak boleh sebut nanti. Saya dapat markah tambahan nanti. Tak boleh nak live lagi. Okay. Lelaki boleh tak? Boleh. Lelaki boleh ya. Pendosa yang ingin ke syurga. Kita sama-sama juga ingin ke syurga. InsyaAllah. Boleh. Bagus. Walkathon. Baguslah Izzat. Pagi-pagi minum ni. Pergi buat walkathon. Kita beli botol shaker demi Grain Me Up. Thank you. First time ya. Thank you. Saya doakan juga anda berjaya. Saya lah yang share progress berat tiap kali turun berat. Tak boleh sebut ya. Banyakkan susu badan boleh ikut. Betul. InsyaAllah. Sebab kita punya bahan ni, semua bahan yang baik untuk tubuh badan dan juga khusus untuk usus anda. Okay, dan dijaga juga usus anda. Orang diabetik boleh minum tak? Saya rasa tak ada masalah. Kita punya manis pun manis kurma ya. InsyaAllah boleh. Tak ada masalah. Budak-budak boleh ke? Boleh. Dia bukanlah makanan untuk bagi ada bahan-bahan yang tak boleh untuk kanak-kanak. Dia multi-grain, chocolate drink, cocoa honey barley. Bagus juga so ada prebiotik inulin. Kalau anak-anak suka pun bagus juga boleh minum. Tak ada masalah. Budak pergi sekolah kan. Makanan untuk Maiti, apa tu tak faham. Kalau kalah makan coklat boleh minum ke? Kalau kalah makan coklat boleh minum ke? Anda tak boleh makan coklat ataupun maybe saya rasa dia lactose intolerant ke? Coklat, dia tak boleh makan coklat. Saya tak berani lah ya, saya bukan doktor ya, nanti salah bagi info bahaya. Kalau anda nak try dulu satu, bolehlah try dulu. Tapi kalau tak yakin, janganlah, sebab orang-orang tentang allergic ni kan, saya tak nak pandai-pandai lah.
Ha. Jemput beli, tolak batu dengan kayu je. Baguslah. Alhamdulillah. Cepat jemput beli, jemput beli, jemput beli. Betul. Apa-apa tanya doktor. Betul. Saya tak nak pandai-pandai ya. Sebab nak jual barang, kita pandai-pandai pula. Wow. Opal Strawberry bagi saya gift. Thank you. Opal Strawberry. Sebenarnya saya dah kena stop lah. Saya ada meeting dah. Dia orang dah tunggu saya macam ni. Tok T cepatlah. Tok T cepatlah. Thank you dah done payment back 13. Terima kasih banyak-banyak. Kita nak bagi hadiah tepukan gemuruh je. Cepatlah, cepatlah. Kita orang tengah tunggu meeting ni. Cepatlah. Itu masalah dia kalau saya dah live. Memang dia dah seronok. Okey. Siapa dah beli ke tiket konsert Genting? Terima kasih banyak. Kita jumpa dekat Genting. Siapa? Best, insya-Allah anda akan terhibur nanti untuk persembahan di Genting. Saya pun sangat excited sebenarnya untuk share dengan anda. Tak boleh cerita banyak-banyak, kena pergi, kena beli. Konsep dia yang tak pernah saya buat lagi. Konsep di Genting tu memang salah satu impian saya. Saya belum pernah lagi buat konsep tu. Okey, dah. Okey, jom ramai-ramai beli dekat beg kuning dan juga jangan lupa apa orang kata bayar terus, check out terus ya sebab masa saya live ni anda dapat voucher-voucher yang bagus, okey, harga yang sangat istimewa. Kalau saya dah end ni, dia dah kembali seperti asal kecuali kalau anda join lagi kita punya live host, okey? Alright, terima kasih banyak dah teman saya dekat live saya. Nanti insya-Allah saya rajin lagi saya buat Rajin lagi saya akan buat live lagi bersama dengan anda semua. So terima kasih banyak. Love you all. Kita jumpa untuk live seterusnya dan jangan lupa beli tiket saya di tiket konsert ya. Tiket konsert saya jangan lupa beli. Memang istimewa untuk peminat-peminat saya. So sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Sekian. Jumpa lagi. Bye. Nyanyi sikit Allah. Nantilah. Thank you Kak Opal Strawberry. Kakak tau. Thank you Opal Strawberry. Okay, bye. Bye.